Amalan sunnah Ramadan yang ramai terlupa. Dua amalan, dua manfaat. Ada bezanya, tetapi saling melengkapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah terbaik ketika Ramadan. Kita semua tahu tentang zakat. Bagaimana pula dengan wakaf? Tak lupa berzakat, tapi jangan lupa berwakaf. Sebab wakaf boleh mengubah kehidupan dan pahalanya tak pernah putus. Zakat dan wakaf nampak macam sama, tetapi sebenarnya sangat berbeza, namun saling melengkapi. Zakat adalah kewajipan, wakaf pula adalah peluang. Zakat bantu mereka yang memerlukan hari ini, wakaf pula membina sistem untuk membantu mereka selamanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik harta adalah yang disedekahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Ramadan bukan sekadar tentang zakat, namun Ramadan juga tentang wakaf untuk kita membina sesuatu yang berpanjangan manfaatnya. Dengan satu sumbangan wakaf, kita bukan sahaja boleh membantu mereka yang berada dalam kesusahan, bahkan membina manfaat yang berpanjangan seperti membina masjid, sistem pendidikan dan seterusnya, pembangunan sosioekonomi ummah keseluruhannya. Jangan lepaskan peluang ini. Zakat adalah kewajipan, wakaf adalah peluang pahala tanpa henti. Jom jadikan amalan kebaikan ini untuk kebaikan legasi kita buat ummah. Wakaf yang barakah menjana ekonomi ummah.